Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu sekarang menunjukkan tepat jam 11.29 pagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam awal bismillah. Salam Negeri Sembilan, Darul Khusus dan juga salam Malaysia Madani. Jadi ahlan wa sahlan inal baiti bati matla asas fi tarbiyatil aulad la budda fi tawsilil insan al insanu kamaliya biwasitati darasa wa ta'lim ila tazbiki ukufi ilmiah fi azanim akhlaqan wa sifatan. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul bait, ini pihak tuan rumah kita hari ini, iaitu Dr. Syarbani bin Harun dan juga isteri, ini Dr. Anita binti Ismail selaku tuan rumah bagi majlis persandingan pada hari ini. Dan juga sesi keluarga ya, kiranya sudi mengundang saya DJ bertugas hari ini, DJ Mat Rizky pada Blue Wave Sound System, bawah naungan suara DJ Melaka yang datang daripada Melaka untuk bersama-sama menjadikan majlis putera-puteri beliau. Dan di antaranya putera Muhammad Syaz Nizam bin Mat Zamri dan bersama pasangan pilihan hatinya Puteri Alia Sharafana binti Syarbani. Bila pada hari ini Sabtu, edisi 15 Februari 2025 bersamaan 16 Syaban 1446 Hijriah. Jadi berlokasi di Dewan Hadat, ini Aminah Hamid Event Hall, Persiaran Ilmu BBN Desa College 71800, Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan Darul Khusus. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk yang sudi hadir bagi memeriahkan majlis pada hari ini. Bila tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu saya DJ bertugas ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Raja Sehari kita dan kami mendoakan kepada anda berdua kekal buat selamanya. Jadi bukankah kata adat anak lelaki untungnya dicari-cari, anak perempuan untungnya dinanti-nantikan. Jadi kini kalau kecil telah pun besar, kalau mengaji telah pun tamat, kalau belayar telah pun kembali. Maka tibalah masanya hari ini untuk berumah tangga, sirih bermadah, pinang dibelah adat kemarin dibenih rapi, jadi merisik sudah, bertunang pun sudah ya, majlis kahwinnya kini dinanti. Jadi kepada para tetamu dan para jemputan yang baru sampai, selamat datang diucapkan. Apapun kita persilakan masuk di balai penghadapan untuk bersama-sama kita menikmati juadah pada hari ini dan juga bersama-sama kita merealisasikan yakni rumahku syurgaku untuk pasangan Raja Sehari kita. Jadi 11.33 pagi. Bila sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul bait, ini pihak tuan rumah kita hari ini, iaitu Dr. Syarbani bin Harun dan juga isteri ini Dr. Anita binti Ismail. Dan juga sesi keluarga, sebab izinkan saya buat bising hari ini, insya-Allah hingga jam 4 petang nanti. Bila tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil anda menikmati juadah hidangan, saya hiburkan anda seketika bersama Hijaz Sumaya, pastinya menghiburkan untuk anda. Dalam diri selembut sutra kau miliki iman yang teguh.